tengok kaki kamu. Jangan terkejut. Tiba-tiba banyak saluran darah yang kecil tau. Sangat halus. Yang warna merah, ungu atau biru. Ini adalah saluran darah kecil yang kita panggil telangiectasia atau urat laba-laba. Sebab nampak macam laba-laba tau. Atau kita panggil spider veins. Urat laba-laba berlaku kerana ia adalah proses penuaan kulit. Apabila kita semakin tua, kulit kita semakin nipis dan saluran darah mudah nampak. Atau mungkin mereka ada sesuatu penyakit saluran darah vena yang menyebabkan tekanan meningkat. Contohnya dalam mereka yang berdiri lama atau mereka yang sangat aktif yang berjalan banyak. Jangan risau, bengkak saluran darah ini bukan kanser. Boleh buat rawatan laser atau rawatan skleroterapi oleh pakar. Jika dapat persoalan, boleh komen di bawah. Jangan lupa follow, like, comment, save. Terima kasih.